Assalamualaikum semua. Welcome to my channel. Kali ini kami jalan-jalan dekat Pasar Seni ataupun dikenali juga sebagai Central Market. Pasar Seni merupakan pusat budaya untuk pameran dan pembangunan kebudayaan, kesenian dan bidang kraf tangan di Malaysia. Pasar Seni merupakan kumpulan kedai-kedai yang menumpukan kepada hasil tangan Malaysia yang menjual pakaian, barang tradisional seperti yang terbuat daripada batik tradisional Malaysia, barangan antik, artifak, cenderamata, makanan dan produk kecantikan buatan Malaysia. Makan hall. Mana makan kau nak? Apa ni? Baju. Apom khusus Malaysia. Jalan bapak kau tu. Jalan? Sorry. Ha? Ya? Malaysia ya halal ya. Cantik durian ya. Berries. Kisah durian. Oh ni semua orang punya lah ni. Orang punya. Kalau ni buat perfume. Perfume bukan ni? Oh, skincare, skin and body care. Ni semua made in Malaysia lah. Hantar coklat je lah. $2.9 je lah. Made in Malaysia. Beans dark chocolate. Tiramisu pun tau. Mana? Tu. Tak payah nak kahwin lah di sini pun tau. Kita mahal sikit lah kat sini kan. Sewa dia. Ada tax apa? Tak duty free lah. Alfredo Malaysia pun tak kan? Ya betul kan? Kukuh. Dia apa nak? Semasa je. Makanan tradisional. Orang Melayu. Makanan doro-doro. Sejarah Central Market dalam bangunan ni kan, dia sejarah dia dari tahun ke tahun, perkembangan dia kan, daripada macam ni kepada macam ni, so 86 macam ni, so 24 macam ni, 19 macam ni, sampailah sekarang. Sini lah rupa yang kekini. Downtown Kuala Lumpur attraction. Baca sejarah sikit. History. Central Market. Ni Tengkolok keris. Mana Tengkolok? Tengkolok 100 tu. Keris. Sekarang ni kami dah don't play, nampak tak? Jangan suka hati main. Kompang tu RM1 tu. Boleh main juga. Tengok kipas kan. Cantiknya. Imperial beef roti. Ayam sudah double A. Kita try beli ni. Untuk lain ada nak try. Kat Kopiku. Jom. Mana? Dah siap lagi. Okey, hari pun dah petang. Kami pun dah nak balik dah. Sebab kalau lewat nanti takut jam pula. Okey, itu sajalah kongsian kami untuk kali ini. Thank you for watching. Harap apa suka.
kepada siapa yang belum mai lagi, yang belum pernah mai Central Market lagi, boleh try mai, tengok apa yang best. Boleh beli barang buatan Malaysia, kita support local product. Tengok tadi ramai foreigner, ramai pelancong yang mai. So kita orang Malaysia, why not kita mai sini. Okay, itu sajalah. Bye bye, jumpa lagi.